terdapat 2 kursi untuk calon bagi kawasan Parlimen Kinabatangan. Biarpun saya belum membawa perkara ini ke mesyuarat induk sama ada UMNO dan juga Dewan Tertinggi Barisan Nasional, tetapi kebetulannya dalam perbincangan saya dengan Allahyarham Datuk Seri Panglima Bong Mohtar, ada semacam wasiat daripada beliau supaya saudara Naim bin Bong Mohtar diberikan peluang untuk bertanding di kawasan Parlimen Kinabatangan. Dan saya fikir dari segi penerimaan juga baik. Namun saya perlu mengadakan perbincangan dengan rakan-rakan kepimpinan dan juga dengan pihak Kerajaan Negeri Sabah. Saya berterima kasih kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Jino telah memberikan semacam pengabsahan bahawa JRS tidak akan bertanding di pilihan raya di Kinabatangan dan juga di Lamak. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas indikasi yang telah diberikan itu.